Kerajaan bakal melaksanakan skim kemalangan bukan bencana kerja atau SKBBK bagi memperluaskan pelindungan kepada pekerja di luar waktu bekerja. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu selaras dengan perubahan konsep kerja fleksibel dan jarak jauh yang semakin meluas. Pekerja hanya dilindungi menerusi skim bencana pekerjaan dan skim keilatan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. SKBBK pula memberi liputan 24 jam sehari, 7 hari seminggu termasuk kemalangan yang tidak berkait secara langsung dengan tugas atau pegajian. Pelaksanaan skim ini dijangka memberi manfaat kepada pekerja sektor informal, suri rumah serta penunggang gig yang selama ini terpinggir daripada jaringan keselamatan sosial. Dalam masa sama, kerajaan turut menekankan keperluan memperkukuh pelindungan warga emas dengan unjuran menunjukkan seorang daripada 7 rakyat Malaysia akan berumur lebih 60 tahun menjelang 2030. Vanaka Malaysia buat julung kalinya menganjurkan kejohanan golf. Vanaka Malaysia Charity Golf di Kelab Rahman Putra Malaysia, Sungai Buloh pada 3 Oktober 2025. Bukan sahaja menjadi tanda sokongan usaha kebajikan, peserta juga berpeluang membawa pulang hadiah menarik dan cabutan bertuah eksklusif. Jadi jangan lepaskan peluang anda.